Harga emas jatuh, sepatutnya kita lagi happy. Itulah mindset seorang penyimpan emas tegar yang ramai orang tak faham. Penyimpan emas tegar ni dia tak kisah sangat pasal spekulasi harga. Yang dia betul-betul peduli adalah tentang berapa gram ataupun berapa kilo emas yang dia dah ada. Bila mana harga emas naik, dia happy. Sebab apa happy? Sebab simpanan emas dia dah jadi makin mahal. Bila harga emas turun, sebenarnya dia lagi happy sebab dia boleh tambah kepingan emas pada harga yang murah. Dengan kata lain, pada harga yang diskaun. Jadi hari ni, bila harga emas macam sekarang turun bawah RM630 per gram, inilah peluang untuk capai target. Untuk ada 1 kilogram emas untuk satu keluarga dengan jalan yang lebih cepat. Tapi ada satu keadaan penyimpan emas tegar ni tak happy, iaitu bila mana jumlah simpanan emas dia tak bertambah. Jadi untuk anda yang tengok video ni, yang baru nak belajar simpan emas, kena letak mindset sebagai penyimpan emas tegar. Jangan duk kisah sangat tentang harga, yang lebih kisah kita kena tengok berapa gram emas yang kita dah ada. Bagi yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi form sign up di bawah ataupun DM saja Diana untuk Diana guide step by step. Untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.